Kenapa diharamkan kita berkasih sayang dengan orang kafir? Orang Islam ni tak boleh sekali, sama sekali kasih sayang dengan orang kafir, dan berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Qaul dalam ta'lil, dan berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man hada Allah wa rasulahu. Maksudnya, la tajidu qauman, tidak engkau dapati satu kaum, tidak engkau dapati kaum yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Apa nama? Kaum, tidak kau dapati kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, apa, berkasih sayang mereka itu man haddallah, mereka yang man haddallah wa rasulullah, mereka yang apa, yang memusuhi Allah. Mereka man haddallah, mereka yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Maksudnya ialah mukafir. Nah, jadi di sini kau tidak akan dapati satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang berkasih sayang mereka yang yang haddallah, mereka yang menentang Allah dan menentang Rasul, yang tak patuh pada Allah dan tak patuh pada ajaran ya Rasul. Orang kafir itu orang Muhammad macam engkau tidak akan perbuatan, tak akan berjumpa dengan kaum yang benar-benar beriman dengan Allah dan juga ini berkasih sayang dengan mereka yang apa, yang menentang Allah dan apa, yang menentang Allah dan juga Rasul. Baik. Fa'in maka jika dikatakan bil-i'tiraf. Fa'in qila yang i'tiraf. Jadi ini dia kata haram berkasih sayang orang kafir ini berdasar pada firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman, hingga akhir tadi. Nampak? Fa'in qila bil-i'tiraf. Dan jika dikatakan pada i'tiraf, jika dikatakan untuk ya, pada jika dikatakan pada i'tiraf, i'tiraf apa nama tu, i'tiraf kata tadi jadi apa, jika dikatakan tentang i'tiraf apa, iaitu diharamkan mawaddah kafir dan mengharamkan berkasih orang kafir ini berdasar pada firman Allah dari firman yang akhir tadi. Apa dia? Qad marra fi babil walimah, sesungguhnya telah lalu dalam bab walimah. Qad marra fi babil walimah, sesungguhnya telah lalu dalam bab walimah. Jadi kita kalau terujuk balik bab walimah dalam ikhnak juga, kalau kita balik pada bab ikhnak dalam bab walimah, bab nikah kahwin, apa dia? Anna qad marra anna mukhalafatul kuffari makruhatun. Dan di dalam bab walimah, dalam kitab ni juga, dalam bab walimah dia kata mukhalafah orang kafir ini adalah makruh. Mukhalafah bercampur dengan orang kafir ini adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh orang Islam tadi bercampur gaul dengan orang kafir, orang kafir. Tapi macam mana di sini kata haram tu haram tu apa beza mukhalafah dengan mawaddah? Tu ada cuba ya. Jadi dia kata dalam bab nikah kahwin dulu dia kata apa, kita bercampur dengan orang kafir itu punya makruh, bukan haram. Tapi di sini dia kata haram. Haram mawaddah, haram kasih sayang dengan orang kafir. Apa beza ni? Itu sebagai kemusykilan lah, dengan nak menimbulkan kemusykilan ni untuk dijawab. Dijawab akan dia. Ujiba ni dijawab akan dia. Ada doktor ujiba dijawab akan i'tiraf. Ujiba i'tiraf, dijawab daripada kritikan ini. Kritikan ini dia kata dia haram apa kasih orang kafir dia. Sedangkan dalam bab kahwin itu kita bercampur dengan orang kafir ni adalah makruh. Apa beza ni antara bercampur dengan kasih sayang? Jadi sini dijawab begini, bi annal mukhalafata tarji'u ila zahiri wal mawaddata ila al-mayyit bil qalbi. Jawab ada perbezaan. Apa dia? Iaitu mukhalafah, bercampur gaul dengan orang kafir, bercampur orang Islam, orang kafir. Jadi ini yang kita makruh tadi itu tarji'u ila zahir, itu rujuk pada zahirnya. Rujuk pada zahirnya mereka apa, bercampur duduk sekali. Ini apa itu bercampur duduk sekali bersembang itu lah. Itu berdiri di sebelah itu yang mukhalafah. Tapi wal maila tu atah kepada mukhalafah, dan
apa tu wal mawaddata ila al mail qalbi. Wal mawaddah ni tak dalam mukhalathah. Mawaddah tadi kasih sayang ni. Mawaddah tadi ialah rujuk tarjih dalam mawaddah ila al mail. Wal mawaddah ila al mail qalbi, rujuk kepada al mail hati, itu kecenderungan hati. Kecenderungan hati. Hati kita tu bakal kasih sayang kat orang kafir ni. Itu yang pada hati, perasaan hati. Nah, jadi mukhalathah tadi ni campur ambil apa nama itu segi lahirnya bila kita bersembang campur duk sekali itu sembang tu ni itu mukhalathah, itu bukan makruh. Tapi kalau kasih sayang ni maknanya rujuk kepada kecenderungan hati. Hati kita kasih kasih itu rujuk kepada kecenderungan hati. Nampak? Jadi tak mestinya orang tu dia campur dia kasih dah. Kadang-kadang zahir dia nampak dia campur dalam kita tak kasih. Nah, tak semestinya kata bercampur tu mesti kasih dah. Baik. Kemudian itu jawapan dah. Baik. Jadi mawaddah ni makna kasihlah, mahabbah wal mahabbah wal mail bil qalbi lah. Baik. Kemudian fa'in qila al-mailul qalbiyyu la khiyara lisyakhsi fihi. Nampak? Fa'in qila maka jika diiktiraf, fa'in qila maka jika dikatakan untuk kritik daripada lisyakhsi, dapat pakai qila al-mailul qalbiyyu la khiyara lisyakhsi fihi. Nampak? Jadi dia kata sebenarnya ada beza mukhalathah, campuran dengan kasih tadi dia ada beza. Nah, campuran itu rujuk kepada zahir saja, tapi mawaddah ni kasih sayang ni rujuk kepada kecenderungan hati, ya, keamalan hati. Baik. Dijawab begini. Mailul qalbi ini la khiyara li syakhsi fihi. Kecenderungan hati. Kecenderungan hati ini tidak ada pilihan bagi seorang. Cenderung hati ini bukan benda tu benda tu ada boleh usaha. Kecenderungan hati ni bukan benda yang boleh bukan ada ikhtiar, bukan boleh diikhtiar. Bukan dia boleh ikhtiar, nampak? Bukan boleh ikhtiar, nampak? Jadi artinya sini kecenderungan hati ini bukan bila ikhtiar rafi, tidak boleh, tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha bagi seorang. Jadi tidak boleh nak cenderung hati. Jadi nak cenderung hati ini bukan mudah. Bukan semudahnya nak bukan boleh usaha, bukan boleh kita usaha nak tuju orang. Macam campur boleh. Campur tadi dah duduk dekat memang dia itu perbuatan itu salah ikhtiar. Tapi cenderung hati ni susah nak buat. Dengan kita nak dapatkan cenderung hati ni bukan dengan usaha, dengan cara usaha. Nampak? Baik. Kemudian dijawabnya baiklah, betul lah dia kata kecenderungan hati ini tidak ada usaha bagi seorang untuk menyamakan. Kecenderungan hati ini bukan benda tu benda yang boleh diusaha, bukan benda boleh diusahakan. Dia main dia datang sendiri, dia datang perasaan sendiri. Ya, baik. Ujibah dijawab daripada i'tirad tadi, dijawab daripada i'tirad. Dia bersihkan begini. Mestinya bukan kalau kita kata cenderungan hati ini tidak bukan usaha manusia. Walaupun bukan manusia, pasal apa? Kalau manusia tu kasih jadi dihukum haram. Nampak? Bahkan manusia ada hukum haram tak haram ni perbuatan yang jatuhkan dengan secara usaha, dengan secara ikhtiar. Baru kita kata hukum tu yang berlaku pada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Tapi benda ni bukan berlaku manusia, siapa hukum haram. Dia jawab balik dia kata dia ujiba bi imkani daf'ihi bi qat'i asbabil mawaddah allati tansha'u anha mailul qalbi. Dijawab balik walaupun kecenderungan hati ini tidak ada ikhtiar, la ikhtiyara li syakhsi, tidak ada usaha bagi hamba, tidak ada ruang usaha bagi seseorang jadi untuk kecenderungan hati. La ikhtiyara, ingat la tu yang nafiah. Ikhtiyara tu isim bagi lan nafiah. Ikhtiyara ni isim bagi enam hukum mabni. Sebab apa? Sebab ikhtiyara ni dia isim bagi la, kemudian dia bukan mudhaf dan bukan syabih mudhaf. Isim lan nafiah bukan, kalau dia tu bukan mudhaf, bukan syabih mudhaf, dia mabniun
ala ma yusum dibina mengikut keadaan nasab. Ikhtiar ni dia nasab apa yang patah, lepas tu dia pokok dia nasab kuat, dia nasab pada nasab yang patah, maka dia dibina atas patah. Dia ni punya membeli. Nah, membeli al-fatih baik. Kemudian dia punya jawabnya masuk lah. Jawab dia tak boleh masuk. Dia orang mawjud. Nah, Ujiba dijawabnya, jawab daripada i'tiraf tadi, kita hati tadi tidak ada usaha tadi, jawabnya benar. Walaupun hati tadi ni tidak ada ikhtiar, bukan apa, tidak boleh, bukan jenis usaha, bukan tidak ada usaha, bukan lahir daripada usaha manusia. Ujiba kata dia bi'ibqai daf'ihi biqat'i asbabil mawaddah allati tansha'u anha mailul qalbi. Dia kata sebenarnya boleh ditolak akan dia akan melqalbi. Boleh tak boleh kita nak tolak akan melqalbi? Nah, jawabnya boleh. Boleh kita tolak, kita menolak, tolak kepada kecenderungan hati. Kalau hati kita cenderungan kepada cenderung kasih sayang kepada orang kafir tadi, boleh tak boleh kita nak tolak? Jawabnya boleh kita tolak. Dapat main tadi, menolak kecenderungan hati tadi boleh. Kemudian biqat'i asbabil mawaddah, iaitu dengan memutuskan sebab-sebab kasih sayang. Kita memutuskan sebab-sebab kasih sayang kita dengan melakukan sebab-sebab yang boleh menimbulkan kasih sayang. Allati tansha'u anhal mailul qalbi, sebab-sebab kasih sayang yang boleh lahir daripada sebab tadi ini kecenderungan hati. Jangan kita buat benda-benda yang boleh menimbulkan kasih sayang. Jangan kita melakukan benda-benda yang yang menimbulkan dia kasih sayang dah. Jadi dengan kita pergi sebut benda-benda yang boleh sampai pada kasih sayang. Jadi kita boleh tolak benda tadi, kita boleh elakkan melakukan benda-benda yang boleh menimbulkan kasih sayang pada dia tadi. Kama qila innal isa'ata taqta'u hurufal mahabbah. Kata dia, seperti dikatakan innal isa'ah, bahawa isa'ah ni buat bukan isa'ah ni maksudnya isa'ah ni buat buruk lah. Isa'ah ni buat jahat. Al-isa'ah ni mana melakukan keburukan. Jadi taqta'u hurufal mahabbah, memutuskan talian kasih sayang. Huruf ni asal huruf ni pula. Asal huruf ni apa nama tu? Huruf ni talian lah. Asalnya huruf tu huruf ni asalnya peluh. Asal huruf tu peluh kasih sayang. Maksudnya musim sini ialah apa nama tu? Kita melakukan saat kita melakukan perbuatan yang jahat, yang perbuatan yang jahat. Jadi ini sebenarnya boleh memutuskan kasih perasaan, boleh memutuskan kita kata tali kata kasih sayang tadi. Nampak? Kalau kita buat jahat aja, kita merah kasih sayang. Nah, jadi berartinya boleh kita putuskan kecenderungan tadi dengan melakukan sebab-sebab yang boleh memutuskan, yang boleh memutuskan sebab-sebab yang timbulkan dari. Jadi pada seperti mana kata, kalau kita melakukan keburukan, kejahatan kepada dia tadi, ini boleh memutuskan pertalian kasih sayang. Nampak? Baik. Itulah juga buat baik. Yang mana buat baik tadi ni boleh buat baik tadi yang boleh menimbulkan kasih sayang. Nah, buat baik dia boleh menimbulkan kasih sayang. Itu juga kalau tak buat baik menimbulkan kebencian. Itu saja. Okey. Habis yang tu. Kemudian wal aula lil imami an yaktuba ba'da aqdi zimma isma man uqida lahu apa? Gini. Dan di wal aula bagi imam. Wal aula yang terlebih utama apa dia? Bagi imam. Imam ni bukan imam masjid, bukan imam surau, maksudnya bagi pemerintah. Sebut imam dalam kes ini ialah pemerintah lah. Sebab yang aula bagi imam, bagi pemerintah. Ini pemerintah syariah lah. Yang aula yang lebih terbaik, cara yang terbaik bagi imam, bagi pemerintah. Pemerintah bagi negara,
negara Islam yang mana orang kafir jadi berbenam di bawah negara, berbenam di bawah pemerintahan negara Islam. Jadi itu KPZMI ni apa nama? Apa dia? Iaitu kata dia yang terbaiknya bagi imam bagi kerajaan tadi, imam itu pihak bagi ketua negara Islam tadi ayat tuba bahawa menulis dia mencatat dia imam ba'da aqdi zimmah, setelah akad zimmah. Mana apabila imam tadi telah mengakad zimmah, dia kata aku benarkan awak menduduki negeri yang di bawah perintah kau, yang bawah di perintah aku ni, dia buat di perintah aku ni. Jadi dia benarkan kau menduduki di bawah negeri yang di bawah perintah aku ni. Apa dia? Lepas dia angkat, dia beri anak dia, bila dia kenakan jizyah, dia kenakan cukai tadi, dia ambil 1 dinar kau, untuk orang 1 dinar, dia ambil cukai tadi, dia ambil bayaran tadi. Lepas tu apa? Dia sunat bagi imam tadi ini catatkan nama mereka, mereka yang diangkatkan bagi yang diangkat, yang mengangkat dia imam tadi baginya man aqada, apa mereka yang menulis mereka nama bagi mereka yang mengangkat ia imam baginya bagi orang itu. Maksudnya tulis nama tu, nama orang yang mengakuan kata dia tu tak setia kepada negara Islam tadi, kepada pemerintahan negara Islam tadi. Nampak? Bunyi dia bincang tu. Dia ketikkan nama orang tu. Ketikkan nama orang tu, apa dia bagus nama apa lah, ketik tulis nama tu. Satu nama mereka yang mengangkat dia bagi, yang mengangkat imam baginya. Maksud nama orang kafir KPZMI yang mengaku tak setia tadi, nama apa? Sebut nama dia. Nama dia nama apa? Catatkan nama dia bin bab semua. Habis catatkan nama dia. Kemudian nama mereka, kemudian lepas tu saya dicatatkan pada dinahu tu hantar kepada Ismail dan catatkan agama bagi orang yang melakukan akad ini. Siapa dia ni agama apa? Kristian ke, Yahudi ke, Majusi ke, dan sebagainya. Itu ada syaratkan dalam hadis Syafi'i yang orang yang berhak, orang yang boleh jadi KPZMI ni dia mestilah ahli kitab. Ahli kitab ni iaitu Majusi, iaitu Kristian, Kristian yang Yahudi. Ataupun syibih kita menyebut kita itu majusi, okey, majusi. Dan juga baik juga orang yang berpegang dengan soft Nabi Ibrahim bin Musa dan sebagainya kita bincang juga. Jadi sini catatkan agama dia, agama makhluk. Agama apa Yahudi ke Kristian ke apa lah. Baik itu. Kemudian wahilyatihi hilyah ni maksudnya sifatnya. Hilyah ni sifatnya. Sifat. Ya. Sebut nama dia, lepas tu apa nama agama dia, catatkan agama dia apa, agama asal Islam apa. Lepas pada tu barulah sebut sifat dia, sebut agama sifat dia. Sifat orang tadi. Ya. Macam hilang dia. Hilang ni sifat. Sifat orang tu, sifat dalam rupa orang tu. Itu hilang. Okey. Kalau kita buka macam mana baca hilang kan. Hilang maknanya dia sifatnya. Sifat orang tu.
Iya. Jadi lihat sini benar nama dia dia tahu dah dan juga catatkan apa namanya dia tahu sifat. Atau pada isma lah. Ismaman aqidahu wa dinahu tu catatkan agama dia dan juga sifatnya sifat orang tu. Sifatnya sifat orang tu. Sifatnya berjalan-jalan lagi sebut. Apa dia? Wa yata'arradu li sinnihi. Wa yata'arradu ni tafsir bagi kita lihat tu. Iaitu sifat apa dia? Sifat orang tu. Iaitu di antaranya ialah mesti wa yata'arrad di sini dia sebutkan situ sinnihi umur dia. Disebutkan dia tu tahunnya di sini yata'arrad tu mana menyentuh sini mencatat dia imam tadi di sini apa nama iaitu umur dia. Umur dia dah dia ni apa dia umur dia tadi huwa syaikun am syabun dia ni orang tua ke ataupun orang muda. Nampak? Dia ni masuk kategori dia orang tua ke orang muda. Jadi itulah dia umur dah berapa, dia ni orang muda ke orang tua. Nampak? Itu kan detik itu. Lepas pada tu huwa syaikun adakah dia orang tua ataupun orang siapapun orang muda. Dia syaikun ni dia umur kebetulan. Misalnya kalau umur kebetulan dia punya syaik lah. Kalau bawah tu dua-dua dia ada tu ataupun orang muda ni. Baik. Jadi umur dia tu dekat dia ni masuk orang tua ke ataupun orang muda. Baik. Kategori orang tu. Kemudian wa yasifa a'dha'ahu zahirah. Jadi wa ta'arudha ni tidak dapat. Tadi wa ta'arudha ni bukan wa ta'arudha. Tadi ay yaktuba ba'da aqdi zaman isma man aqdalahu wa dinahu wa iljatahu wa ta'arudha atau pada yaktuba. Sunat bagi imam aula bagi imam tadi ya ta'arudha di sini maknanya dia kena catatkan tahunnya tahun orang tu tahunnya tahun kafir zemi yang dia dasar tadi ni adakah dia ni orang masuk dalam kategori orang tua atau orang muda. Kemudian waya sifat a'dha'u ya sifat atau lain tu bahawa atau lain juga wal aula baginya dan aula bagi pemerintah tadi catat juga apa nama sifat anggotanya anggota kafir zemi tadi anggota orang yang kafir zemi yang melakukan tak setia di bawah perintah kerajaan Islam tadi ni apa nama iaitu apa nama anggota yang zahir anggota yang zahir anggota yang sifat dia zahir apa dia min wajhi muka dia sifat dia macam muka dia macam tengok dia punya muka dia yang zahir walihyatihi dan janggut dia ada janggut kengang ada kemudian hajibaihi wa hajibaihi pada hajib ni ada apa dua hajibai ni maksudnya dia dua apa nama dua nama dua dari hidung dah dia ada jambang lah dia jambang dah dia ada misal dah ada jambang dah kalau lelaki dia jambang lah kalau perempuan tak ada jambang misal tak ada ini kalau lelaki dia ada misal juga ada misal lepas tu jambang dah tak ada disebut jambang dah wa'inaihi dan juga itu anggota zahir tu muka dia apa dia yang anggota zahir tu masuklah nama anggota zahir tadi masuklah muka dia bentuk muka dia ni lepas tu janggut dia lepas tu apa jambang panggil lah tidak lama dia pergi apa dari hidung di bank orang panggil lah maksudnya jambang dan dua mata ada dua mata dah tangan mata buta dah mata cerah dah ataupun mata buta dah asalnya didik orang tu kemudian wasyafataihi tu bukan wasyafataihi bukan wasyibata lah wasyafatai sifata ya ni buat ya patah lah ya patah ya syafataihi dua bibir dia ada dua bibir lah waktu mana tahu ada dua bibir dia satu tak ada tu lah ada dua bibir dia tadi lah wa amfihi ni semuanya apa kepada wajhi tadi lah wasyafatai ni atau muka dia dan mana tadi wasyafati wa amfihi dan hidung dah tak ada
Yang cantik hidung dia. Hidung dia cantik. Wa asnani, dan juga gigi-gigi dah. Gigi opong ada tengok cantik semua gigi tadi. Wa asari wajhi, dan juga kesan-kesan mukanya. Kesan-kesan mukanya. Bila in kana fihi asar, jika ada padanya pada muka tu ada kesan. Tengok kesan muka tu ada kadang-kadang muka tu ada kesan muka. Jadi mungkin muka tak guna apa muka dan kalau muka dia ada pautnya, ada kesan paut muka dan sebagainya. Nanti nak bincang mana kesan tadi. Nampak? Dululah sekarang ya gambarnya itu cara dulu cantik itu cara buat teknologi dulu. Kalau sekarang ni kita catat gambarnya cukup catat gambar tu clear lah apa hidung dan muka pun nampak lah. Itu lah kita dapat kesana. Okey. Ini cara dulu mungkin cara gambar gambar tak ada lagi masa tu, maknanya cara teknologi tu maknanya dia cantik dulu. Jadi kalau kita ni kita ambil gambar tu dapat semua. Muka dia. Okey, badan dia. Habis. Kemudian walau nihi dan warnanya. Apa dia? Warnanya warna orang tu. Kulit dia warna kulit apa dia? Warna dia tadi. Warnanya warna kulit dia. Bukan warna muka, warna kulit dia tadi. Warna kulit dia tadi. Apa dia? Warnanya warna orang tu min sumratin. Warna kelabu lah. Kulit dia kelabu lah. Syukratin ni perang. Perang. Putih ke, warna dia putih ke, perang ke, kelabu ke, cantik tak? Nak tahu lah. Dia ni kulitnya rupa dia kulit dia putih ke, perang kan, sebagainya. Cantik semua. Wa ghairi imma dan lain daripada kedua ni, lain daripada kelabu dan perang. Kan sebut-sebut lain pada putih-putih lah. Kalau hitam lah. Kalau bukan hitam, kulit hitam pak. Kulit hitam, putih hitam lah, hitam manis dan sebagainya. Macam-macam lah dia punya istilah tu. Sebut kulit-kulit. Nyatakan kulit-kulit tadi. Untuk apa? Untuk nak menapasi orang tadi. Okey. Letak semua tadi. Kemudian wa yaj'ala likullin min tawaifihim likullin min tawaifihim arifan muslimin. Catat. Dan juga menjadikan wa likullin min tawaifin, bagi setiap daripada kumpulan mereka. Taifah ni kumpulan mereka. Kumpulan ni yang kafir Jami ni tu ramai. Dijadikan setiap kumpulan dia tadi ni apa dia? Arifan, iaitu satu ketua. Jadi maksudnya dia nantikan bagi setiap kumpulan kumpulan dia kata kumpulan apa dia kata yang mengaku nak apa yang nak masuk jadi kafir Jami. Jadi ni ada kata tokok Yahudi. Yahudi ni kumpulan tak apa. Kalau dia apa lah? Kalau Kristian lah. Kalau yang Kristian Yahudi kalau majusi lah. Di setiap orang ni mesti ada dicantikkan, dilantik wayaj'ala menjadi ia bagi setiap daripada kumpulan mereka. Mereka tu kembali pada kepada kafir kepada orang kafir yang kafir Jami tadi. Arifan ni maksudnya ialah orang yang nanti ketua lah. Arifan ketua. Sebagai ketua mereka, tapi ketua ni yang Muslim. Nanti kena cari Arifan Muslim. Nanti orang Islam. Jadi orang Islam yang nanti jadi memimpin mereka. Jadi orang Islam jadi sebagai memimpin mereka. Memimpin nama pokok dia adalah pimpinnya, pokok Kristian mereka, tapi pimpin tertinggi daripada orang Islam. Baik. Yadbituhum yadbituhum maknanya yang mencatat, yang yadbituhum batal lah. Babit. Ini tengok suat. Yang mencatat babit. Yang
mencatat mana wabata yang butuh yang buat kalau topik ni dia ada topik ada kalau wabata yang butuh maknanya mengikat dengan mak atau topik lah urus atau mentadbir dia akan mentadbir kalau wabata yang batu bekerja dengan menggunakan tangan itu wabata lain sini wabata yang butuh lah wabata yang butuh yang butuh ni maknanya yang mentadbirkan yang mentadbir yang butuhum maknanya imam tadi ni pemerintah tadi melantik bagi setiap kumpulan kumpulan orang kafir zimmi tadi ni seorang ketua yang terdiri daripada orang Islam orang ketua yang ketua dia dalam terdiri daripada orang Islam yang butuh lah baca yang butuh yang mencatat akan mereka itu yang ngurus lah yang ngurus mereka itu maknanya mereka ni kerjanya ialah menguruskan orang tadi maknanya jadi nanti ketua ni akan menguruskan orang kafir yang di bawah kumpulan dia tadi nampak lepas pada tu liu'addiya apa dia bukan liyu'arifahu biman mata atau aslama tujuannya apa dia imam tadi ni pemerintah dia latih seorang ketua seorang ketua yang ketua Islam yang menguruskan kumpulan orang kafir tadi ni supaya apa kerjanya liyu'arifahu supaya memberitahu supaya memberitahu ia ketua tadi ketua yang terima dia beritahu akan imam pada biman mata mereka yang mati kata yang ni ketua ni dah akan mencatat akan beritahu kepada imam dia mati sekarang pula orang mati orang yang mati ni pula orang kafir yang mati dah masuk sekat jadi dia maklum dia kena maklum kepada pemerintah dia tak bagi maklum dah pemerintah tadi siapa yang mati itu ataupun yang masuk Islam mula dia pada kafir lagi lah lepas tu ada antara mereka masuk Islam tapi juga orang ni asalnya dia ni kafir dia dari kafir zimmi lepas tu dia masuk Islam cakap nama dia kepada hantar dia nama tu kepada ketua negara Islam tadi au balagha minhum ataupun mereka yang balik daripada mereka tu mula mungkin di antara mereka tadi ada budak-budak yang belum balik lagi lah budak yang belum lagi lepas tu balik dah budak ni balik lah nama sikit dulu budak mak sikit dia selari dah balik cantik nama-nama yang balik tu tak beritahu lapor kepada pemerintah au dakhala fihim mereka ada dengan mereka yang masuk di dalam kumpulan mereka itu catat juga mereka yang masuk dalam kumpulan mereka itu mungkin kita kata masuk tak lain lepas tu ada kemudian lepas tu ada orang yang masuk dalam kumpulan mereka itu dalam kumpulan tadi kumpulan mana kita kata kumpulan Yahudi mana kumpulan ni orang kafir zimmi yang baru masuk yang ni dia masuk dalam kumpulan ni kumpulan Yahudi atau kumpulan Kristian ataupun kumpulan Majusi dan sebagainya dan khalafil masuk dalam golongan tu itu ceritanya ketua yang dilantik oleh pemerintah tadi nampak tapi ketua ni dia mesti orang Islam baik wa amma man yahduruhum liyuaddiya kullu minhum al-jizyata aw yastakiya ila al-imami man yata'adda alaihim minna aw minhum fayajuzu ja'luhu 'arifan bidzalik walau kana kafiran adapun mereka yang menghadirkan mereka amma man yahduruhum adapun mereka yang menghadir ia akan mereka itu akan orang-orang kafir zimmi orang yang bawa kafir zimmi ini menghadap ke bawakan jumpa dengan pemerintah tadi dia bawa jumpa pemerintah tadi apa dia tujuannya nak bayar jizyah dia mereka orang yang nak bawa kafir zimmi tadi nak tujuan bayar jizyah ni adakah mesti orang Islam ataupun tidak ini jalan adapun mereka yang yang menghadir mereka itu yang membawa mereka itu akan orang kafir zimmi tadi ni
bawa tadi tujuan dia liu'addiya kullu minhum ajal, supaya membayar tiap-tiap daripada mereka, tiap-tiap daripada orang kafir Zimmi ni nak bayar jizyah. Depa ni mari nak bayar jizyah. Depa jadi orang yang nak bawa mereka ni himpun orang ni dah bawa 10 orang. Orang ada orang yang nak bawa mereka ni, bawa orang yang 10 orang ni nak bawa jumpa dengan imam tadi ni nak bayar jizyah. Dah. Orang ni sakit apa dia? Satu. Atau yashtakiya ila imam, ataupun orang yang menghadirkan, orang yang membawa hadir mereka itu, adapun mereka yang bawa hadir mereka itu untuk mana pun, supaya setiap orang tadi membayar jizyah, ataupun supaya mengadu, yashtakiya, atau supaya mengadu kepada imam mereka yang ta'adda alaihim minna, mereka yang menceroboh, dari ke atas mereka itu daripada kita. Maksudnya ada mereka yang menceroboh yang ceroboh orang kafir tadi, tapi mereka tadi keturunan kita daripada Islam. Maksudnya orang yang bawa orang kafir tadi, kafir Zimmi tadi, yang mana mereka ini ialah tujuan nak mengadu kepada pemerintah, pada orang, ada orang Islam, ada di antara orang Islam tadi yang menceroboh depa. Dan anda maksudnya menceroboh mereka lah, buat nanya depa lah. Dia nak mengadu pula pasal dia orang Islam ni mengadu ceroboh depa. Satu. Au minhum, ataupun mereka man yata'adda alaihim minna, daripada mereka itu, atau minhum, ataupun daripada mereka yang nak mengadu tadi. Orang yang mengadu tadi ni, yang mengadu pada imam tadi sebenarnya adalah orang tu man yata'adda alaihim, mereka yang menceroboh ke atas mereka itu, pada yang ceroboh tadi adalah terdiri daripada orang kita. Jadi dia nak abang kata orang kita adalah ceroboh dia. Ataupun minhum, ataupun yang menceroboh tadi orang mereka. Ada di antara, mungkin ada di antara laku orang kafir hati tadi, dia ceroboh dia pergi buat nanya orang dia pukulkan bawa orang Islam dah. Jadi ada orang nak bawa orang ni, nak pergi jumpa pemerintah, nak mengadu kata orang ni dia buat nanya kepada orang kafir ataupun kepada orang Islam. Nampak? Yang ni pada fayajuzu ja'luhu harifan. Fayajuzu apa dia amal ni. Adapun mereka yang tugas bawa orang tu supaya adapun mereka yang membawa orang kafir haji tadi ni membayar jizyah, atau supaya mereka mengadu kepada pemerintah, nak mengadu tentang ada di antara mengadu tentang ada kecerobohan, ada orang Islam berceroboh ataupun ada orang luar juga berceroboh. Jadi sini fayajuzu ja'lu, maka harus dijadi akan mandu. Fayajuzu ja'lu, maka harus dijadi akan mandu mereka yang membawa orang tadi ini arifan, dijadikannya, dilantik dia sebagai ketua. Dizalik, ketua bagi demikian itu pada ketua untuk orang tu membayar jizyah, ataupun untuk membawa orang tadi pergi buat pengajuan kepada imam tadi ni kan yang tu kata dia harus dilantik dia arif walau kana kafir, walaupun dia kafir. Kata tak serang yang ni orang yang bawa mari jumpa raja apa tadi, jumpa pemerintah ni bawa supaya orang ni bayar jizyah dan sebagainya. Yang tu ketua tu dia nanti boleh perintah ni, tak semestinya orang Islam, orang kafir boleh. Itu maksudnya. Tadi orang Islam tadi tugas lain. Tugas tadi ni nak kena yang tadi ni dia tu nak cakap jangan lupa menurut kalau muslim mati ya kubur. Jadi ni kalau yang dijadikan setiap daripada dia jadi setiap. Tadi ni ada orang Islam lah. Orang Islam tadi ni yang akan menguruskan setiap daripada golongan tadi, daripada golongan orang kafir tadi ni. Kemudian nak beritahu kepada pemerintah tadi orang ni mati ke, orang Islam ke, ataupun ada di kalangan mereka yang join masuk dalam golongan mereka tadi, ataupun masuk dalam golongan mereka, yang tu orang tu hanya nanti WhatsApp. Tapi yang ini akhir ni kata
dia membawa orang kasih hati untuk bawa untuk membayar jizyah atau membuat pengaduan kepada imam yang tu tak syaratkan dia tak boleh bagi orang kafir. ويجعل عريفا لذلك لأداء الجزية أو لاستيكاء imam dan dia ataupun untuk mengadu imam boleh. Baik. Pasal apa? Yu'inna masturita islamuhu fil gharadil awwali li'anna al-kafira la yu'tamadu khabaruhu. Sini timbul kesalahan. Kata dia, pasal apa hak ni boleh orang kafir, tapi hak tadi tak boleh. Nampak? Hak tadi kan imam tadi nak dia lantik seorang ketua bagi setiap kumpulan. Ketua bagi